Baiklah, kita teruskan dengan jenis pantun beserta fungsinya. Terdapat banyak jenis pantun, antaranya pantun nasihat, bertujuan mendidik dan memberikan nasihat berkaitan norma hidup. Contoh pantun nasihat, pisang kelat digonggong helang, jatuh ke lubuk Inderagiri. Jikalau berdagang kerantau orang, baik-baik membawa diri. Dipetik daripada pantun nasihat tingkatan 2. Maksudnya, pantun ini mengandungi nasihat kepada perantau supaya pandai membawa diri di tempat orang. Seterusnya, pantun budi. Bertujuan memberikan nasihat kepada seseorang untuk melakukan kebaikan dengan berbudi bahasa kepada orang lain. Contoh pantun budi, tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Dipetik daripada pantun budi tingkatan 2. Maksudnya, pantun ini memberikan nasihat supaya sentiasa berbuat baik, kerana orang yang berbudi akan sentiasa dikenang dan menjadi sebutan orang. Seterusnya, pantun jenis teka-teki, menguji ketajaman dan pemikiran seseorang individu selain berperanan sebagai alat untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara individu. Contohnya, burung nuri, burung darah, terbang ke sisi taman kayangan. Cubalah teka, wahai saudara, semakin diisi, semakin ringan. Sumber di internet. Jawapan teka-teki ialah belon. Seterusnya, pantun jenis kasih sayang, bertujuan menyampaikan hasrat dan perasaan kasih kepada orang yang disayangi. Contoh pantun kasih sayang, bila masa dipanggil maut, cinta tidak berharga lagi. Asam di darat, ikan di laut, sampai masa berjumpa lagi. Dipetik daripada pantun kasih sayang tingkatan 2. Maksudnya, seorang perempuan dan lelaki kalau sudah jodoh akan bertemu juga akhirnya. Seterusnya, pantun kanak-kanak, bertujuan melahirkan perasaan atau teguran buat kanak-kanak yang sedang membesar. Contoh pantun kanak-kanak, di bawah itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang. Melihat ibu sudah datang, hati cemas menjadi hilang. Dipetik daripada pantun remaja tingkatan 2. Maksudnya, kerisauan anak-anak sewaktu ketiadaan ibu bapa di rumah terus hilang apabila melihat ibu pulang ke rumah.